ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resep turun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak masak ayam goreng tepung gandum. Semestinya cara saya Hamsi Amisha. Sebelum meneruskan memasak, kita nak tunjuk dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Apa yang lagi Aziz? Okey, itu sajalah. Jom kita tunjuk gambar balik. Pertama kita ada ayam ya, lebih kurang dalam 8 ke 9 ketui ayam yang saya sudah gaulkan dengan serbuk kunyit dan juga garam, dan juga ada daun kari ya. Kebetulan sebab ada daun kari, saya masukkan je sekali lah daun kari dalam ni ya. Kemudian kita menggunakan tepung gandum. Di sini kita ada tepung gandum cap ros ya, tepung gandum cap ros. Kita menggunakan juga lebih kurang 2 sudu tepung beras. Kita menggunakan juga garam, sedikit garam atau secukupnya garam. Bahan perasa, kita ada serbuk cili, kalau sukalah, kalau tak suka tak payah bubur tak apa. Ini bahan utama. Kita ada baking powder ya. Jom kita dah tunjuk bahan, jom kita nak sukat. Itu air. Air tu kita untuk merendam ayam. Macam biasalah ya, ayam ala-ala KFC. Kononnya lah, harap-harap menjadilah ya. Okey, jom kita nak sukat tepung gandum. Okey, kita gunakan dengan 10 sudu ya, 10 sudu makan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 10 sudu tepung gandum. Saya tambahkan 2 sudu makan tepung beras ya, 1 sudu, 2 sudu. Kemudian kita masukkanlah serbuk cili ni, suka hatilah nak banyak mana ya. Okey, kita tambahkan sedikit garam, sedikit sahaja. Kita tambahkan juga sedikit apa ya Haziq, ajinomoto ya, sedikit sahaja ya. Terlalu sedikit, bukan banyak ya, sikit saja. Tengok ya, sikit sangat saya bubuh. Kemudian kita letak juga baking powder ya. Ini saya letak lebih kurang macam ni ya. Biasa saya buat ujung sudu. Ujung sudu ya. Kemudian kita ayaklah benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ni ada dekat kipas ya, saya jadi seriau sikit, jadi takut ke apa ya Aziz, kena masuk dalam hidung. Jadi kita tak payah rekod lah. Dah siap ya, kita ayak tadi ataupun kita saring. Kita gaulkan balik atau diaduk merata balik. Kemudian kita ambil apa ya Haziq, kurang dalam 3 sudu makan macam tu ya. Dalam 3 sudu makan kita gaulkan ke dalam ayam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih dalam 3 sudu ke 4 sudu macam tu lah. Okey, 4 sudu ya. Kita gaulkan ya. Ini kita gaul dengan tangan lah, tapi kita dah pakai sarung tangan plastik. Saya tak apa ya, kita buat ni macam becak-becak je, tidak cair ya. Kalau becak-becak macam ni, cukup macam ni je. Kemudian kita biarkan dulu dalam 5 minit macam tu, ataupun terpulang lah ya. Tapi kalau saya tadi tu, saya biarkan dulu dalam 5 minit macam tu. Okay. Dah siap macam ni. Kita tekan. Sekejap lagi kita dah menggoreng. Mudahkan kita nak apa ya Aziz, menggaul ayam tu, kita masukkan dalam tupperware macam ni. Kita masukkan ayam dalam ni, lepas tu kita goncang-goncang gitu je.
Okey. Kita kita terjunkan ayam ke dalam air sekejap. Ini cara saya ya. Kalau ada kawan-kawan yang lebih bagus tu silakan. Ini cara saya ya. Okey, terjunkan. Saya terus masukkan ke dalam tepung gandum tadi. Okey, macam ni je. Lepas tu kita kita nak goncang dia. Ditutup tupperware je ni, kita goncang lah. Tak goncang pun tak apa juga. Mana-mana je. Kita goncang-goncangkan jadi. Kan? Okay, kita tengok kita. Okay, dia dah macam ni. Sekiranya kalau nak lagi tebal, nak tebal tepung ni, celupkan balik ke dalam air. Tapi saya tak suka tebal ya. Saya terang-terang saja, saya tak suka tebal ayam. Saya suka macam ni je. Okey, kita masukkan ke dalam mengayak macam ni. Jadi suka tebal ke suka nipis ke tepung dia? Nipis. Kan, suka nipis tak suka tebal. Kita buat macam ni je lah. Sambil tu kita kita tekan-tekan lah. Okey. Saya suka nipis, saya tak suka tebal. Betul, Aziz masukkan nipis kan? Okey. Kita buat proses tadi yang sama. Masukkan ayam ke dalam air. Ini masukkan ke dalam air. Masukkan balik ke dalam tepung gandum tadi. Saya tak buang ya, hati pula apa benda tu tak, saya memang sengaja tak nak buang ya. Jangan kecam ya. Okey, kita tutup balik. Kita goncang lah. Rasa lagi. Masih tak. Okay. Macam tadi juga prosesnya sama je. Macam ni saya kata tadi saya tak suka tebal, Aziz pun tak suka tebal. Kita terus langsung je menggoreng ya. Kita sekarang ni proses nak memanaskan minyak. Okey, jom. Minyak dah kita panaskan ya. Kita masukkanlah ayam yang kita dah parut tepung tadi. Masya-Allah. Kita tak muak je. Okey, kita goreng sehingga masak. Okey, ayam goreng tepung gandum dah siap dimasak dan dihidang. Cara opa saya, mana-mana yang sudi sila mencuba lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak yang dah support. Okey, kita nak tunjuk sikit ya. Ayam goreng kita ni. Dah masak kan? Panas tau. Mana yang sudi tu silalah dicuba gitulah kan. Okey. Jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.